dapat order hantar tempat yang sama dengan Rosli. Tempat yang sama. Jalan-jalan dengan Rosli lah petang ni. Jangan dia tak angkat call sudah. Kita nak hantar kat mana siap? Dia tak jawab. Serius lah. Aku dapat order yang sama tempat dengan si Rosli, tapi customer tak nak angkat call. Lepas tu pin location tempat lain. Ha? Betul lagi. First time Aisyah hantar jauh. Betul-betul jauh ni Aisyah, jalan kampung. Ni aku tengok jalan macam ni abang. Kelapa sawit kiri kanan, kelapa kiri kanan. Memang kampung betul. Apa siap? Nampaklah siap. Ada jalan lagi ke gila? Weh, nasib baik berdua siap. Kalau seorang aku tak jalan ni. Serius aku cakap. Gelap gila. Serius lah. Kalau aku seorang-seorang aku tak jalan siap ni. Betul. Dah ni aku siut. Aku sebab dengan kau dua orang ni. Kalau seorang memang aku tak jalan ni. Ni pun aku dah bawa je siap. Tahu tak apa? Berderau siap sini. Dengan jalan macam gini siap. Apa-apa. Dah bukan Grab, ini Crab nama dia. Kalau dah gelap ni kan baru nampak gelap ni. Jauh lagi ke gila? Jauh lagi tak location tu? Alamak, ada anjing pula. Ha?
ada jauh lagi. Berapa meter lagi? Jauh je lah. Nanti je. So, kalau aku suruh orang tadi aku memang patau ni. Kalau aku seorang tadi tak apalah, aku makan je lah bakso tu siap aku. Aku bayar untuk diri aku sendiri. Dah pukul 7 siang, kejap lagi dah gelap. Padahal lagi dah gelap ni. Jom lah, cepat lah kita settlekan. Lepas tu dah kita keluar lah. Gila kau macam gini ke tempat malam. Betul. Apa dia? Tu anjing. Ha? Anjing dulu. Kau call lah dia. Kau call lah. Dah sampai dah. Mana? Ya? Apa? Ya, itu orang dah nampak lah. Dah nampak dah mana? Oh, tu dia. Okay. Betul lah, betul lah tu. Gila siap. Asal sampai dalam. Sampai dalam oi. Okey, ni you punya 2. Nak. Mana 2. RM41.90. Satu dia 42 lah. Alamak, kau ni tak ada kecil ke? Ya Allah. Kedai pun jauh sial. Kedai jauh. Kedai jauh ni. Okey, jap. Li. Sekejap lagi yang kita pecah kat kedai luar. Sekejap kita total kan. 25. Aku punya 25 sen. Okey. Aku punya. Kalau ini berapa, Pak? Ha? Dua ni. Kira tu saya punya kira RM42. Ha, 42. Ha, 42. Dah tanya kawan dulu lah. Dia nak ada kawan. Cik. Ha, boleh lah. Kau punya sekali? Kau punya berapa? Ni baki yang ada RM30. Daki sekali ke punya? Sekali dengan ni tadi lah. Ha, Nama siapa? Satu lagi. Sama lah nama. Sama. Nama lah. Muldidan Siddiqui. Yang ni satu lagi. Okey. Ya, saya punya dia. Berapa tadi balik dia? Ha? Berapa? RM32. Ada 32. 32 kan? RM32. RM2 aku ada. Mana ada. Bagi 30. 30.
Dua. Dua. Dah, tunggu dua. Okey, beres. Masuk ah. Okey, sama-sama. Bagi dia tip. Jauh tau. Tip tak ada tip. Bagi ada tip. Jauh tau ke dalam mau. Nak masuk betul ramah. Dah jom ni cepat ni, dah malam ni. Sekejap, aku settlekan ni dulu, lepas tu aku nak off dulu. Sana boleh keluar lah. Mana? Boleh keluar lah. Oh, jangan tengok, tak payah. Jom. Kita ni. Lepas ni kalau siapa dapat nama tu dah cancel terus. Kalau siang hari tak apa lagi. Siang pun aku tak nak hantar kita. Tengok siap tangan aku macam gini. Gila dengan gelap macam gini. Oh. Mana jalan lah? Ni kan? Bukan. Orang lah tadi memang ada akal dia. Ini ke? Serius lah ni jalan dia? Oh betul lah, ni jumpa kubur depan tu. Member sampai kubur nak pusing balik. Pusing balik lah.
Ni mana? Ah, betul. Gerun gitu. Okey, dah ada rumah orang kampung sikit lah. Hidup. Woi. Hui. Apa masuk lah. Atas tu highway. Bukannya jalan besar tau. Jalan besar jauh lagi tau. Atas tu highway je. Ini betul-betul ceruk kampung. Wabi dah krep. Aduh yai. Wala, dia siap kawai jauh lagi ke dalam. Jauh kan. Jauh sangat-sangat. Jauh je sebab dia scary. Member depan ni tadi dah slow, tak nak masuk kan. Tengok lah tepi ni, bukit je ni lah.